Besarnya. Oh, patutlah menjerit. Ini color favorite Harwan. Tu dia ekor merah. Oh, ekor merah ni memang favorite. Tengok mata. Aku pakai mata capak. Mata tercapang. Capang mata kena gorgon, geng. Oh. Dia playback baik, playback. Sini Kau duduk sini. Oh, dia playback balik. Playback tu. Sini. Oh, macam itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar? Sihat ke? Bertemu lagi pada episod kali ini. Okay geng, ini seperti biasa lah, turun untuk gempur casting lagi, sesi game casting. Okay, kali ini aku berada di Perak geng, air kuning. So hari ni tanggal 16 November 6 November 2025. Baru sampai pagi ni. Jam menunjukkan 9 pagi So aku dua orang geng sama seorang lagi caster. Tu memang pawang air. Dia pandai tengok air, kondisi air. Memang main kolam dia memang power. Main kolam power. Tapi tak ada channel, dia tak ada channel. Ini okey, aku turun dengan dia. So pot belanja pot lah terus Pot dia okey, berhadapan dengan aku ni. Okey, pot baru cuci tapi dia tak cuci habis geng, dia cuci sampai situ je. So sana pun dia belum cuci. Dia cuci sampai sini Tak faham aku kenapa. Dia punya backhoe pun tak nampak. Apa korek dia tak nampak. So dalam, nanti kita masuk dalam ya. Dalam pengetahuan aku, dalam ni ada satu lagi parit dalam ni. Dia baru cuci juga. Nanti kita masuk dalam. Tengok parit dia besar geng Pagi-pagi ikan banyak main geng. Banyak main pagi-pagi geng. So okey, tak apa, mau masa geng, menggigil geng. Jumpa pot macam ni kepada sesiapa kasa-kasa tega, memang jumpa pot baru cuci, memang gigil. Maksudnya mengletak tengah mengletak ni, tak tahan ni, tak sabar ni. Kita nak menunggu. Okey, mudah-mudahan ada yang bercangkuk. Saya hidaman. Okey, tanpa mau masa, jom stay tune, teruskan menonton, jangan ke mana-mana. Okey, tengok apa jadi cerita hari ni. Okey, bye-bye. Alright, mantap. Gila. Dapat okey. Oh, kamera dia. Nampak sanggungan besar. Oh, gila. Besarnya. Oh, patutlah menjerit. Gila je bapak. Sini. Patut menjerit. Wah Allah. Gila besar siap. Besar ni geng. Macam mana tarik ni? Tengok. Pakai apa? Aku pakai SP ni je. SP 6cm. SP 6cm. Tu dia. Ini color favorite Harwan. Tu dia ekor merah. Oh, ekor merah ni memang favorite. Tengok mata. Aku pakai mata capak. Mata tercapang. Capang mata kena gorgon geng. Tengok. Orang dia besar mana? Rezeki geng, nampak. Memang rezeki tak salah alamat. Pakai 6cm. Gila.
Bagi dia relax tu. Bagi dia relax. Tengok. Oh gila ya Allah. Nak jadi apa? Pun tak buka lagi. Nak jadi apa ya? Baru sampai guys, baru sampai. Pegang. Tu dia lah. SP nampak. Hui. Macam mana dia tarik tadi? Boleh tak? Pakai dah 6. Oh, jorannya UL ni lembut ni. Aku pakai 412 LB. 412. 412 LB. Aku pakai mesin sisir. Oh, mesin sisir je. Komando nombor 2 punya. Masya Allah. Rezeki kan. Okey, nanti kita timbang berapa berapa ni lebih kurang kita berapa kita timbang nanti. Okey, kita letak. Okey, kita timbang ya. Kita timbang. Okey. Ui, besar ni, besar. Tu cara dia. Okey. Okey, kosong-kosong kosong-kosong. Sini. Okey. Bismillah. Nampak dah kata dah. 15. Aku tepat tekan aku tadi 115 ngam. 15 geng. 15 Bawang kata 900 gram sekilo. 1 kilo. Aku daga tadi macam tu anggaran 1415 mak. 15 besar ni geng. 15 padu. Tengok rupanya. 15. Ui, tepat 15 memang tepat dah lock tu. Okey, tak bawah. Tu. 1.5 geng. 1.5. Okey, pot dia mana? Pot kapit hijau. Bukan sini sini kita belum try lagi. Sini pun baru cuci. Nanti kita try juga. Baru cuci ni keruh geng. Bukan sini. Dia casting dekat ni. Dekat kapit hijau geng. Kapit hijau Tengok. Nampak macam tak ada, tapi ada barang geng. Tu. Macam tak ada, tapi ada Saiz apa? Gorgon. Okey. 15 kau ingat apa? Ini rekod yang terbesar dalam dunia keluar. Bukan dunia, dalam sejarah. Okey geng, kita tengok pot yang dia dapat tadi. Bawang air dapat tadi. Kita cari pot dia. Agak jauh motor kat sana. Mana? Oh sini. Sini tempat dia. Dia playback baik, playback. Sini Kau duduk sini? Oh, dia playback balik. Playback tu. Sini. Oh, macam itu boleh. Kena mana tepi ujung tu? Kat mana? Tepi ni, depan ni. Depan ni kena. Tak balin sana ujung. Okey geng, buat dia baling situ geng Dia baling ujung tu sampai sini dia makan. Sampai sini umpan tu dia terekam, meletup. Masuk berapa jarak dia tak berapa jauh, dekat Sini memang dah ada lopak ke ataupun memang tak ada tadi? Tak ada lopak. Tak ada lopak geng. So ni memang kapit hijau Kapit hijau meletup depan mata. Kejadian dia macam itulah. Aku kat sana tadi. Aku kat motor tu tadi. Tengok ini kecil, boleh jauh nampak kecil lah. Sekali dia bawa gorgon geng. Umpan 6 cm tu. Aku pakai pun 8 cm. Bismillah. Ada barang. Tengok. Punya ray. Tempat dia pelepah sawit banyak. Dia tak cuci. Dia angkut buang ni. Pelepah dalam sawit banyak cabaran dia tu.
Okay, geng. Ini pot yang dikatakan tu, yang baru cuci tu. Dah sampai saya, tapi keadaan kondisi air keruh Dia memang baru lagi cuci ni, kurang pada seminggu Okey, itu jalan utama dia. So kita lalu jalan utama, kita nampak parit lama ni. Kira parit purba lah. Dia cuci kan, tak pernah cuci dia cuci kan. Gila. Tengok. Nanti kita tengok datang lagi. Hari ni kita try dulu. Nanti kita datang lagi setelah lama sikit lah. Datang sikit kan. Kondisi air dah cantik, air hitam, air jernih, kita gempur. Hari ni kita datang, kita tunggu gempur juga. Kita cuba-cuba. Okay. Memang dalam ni kondisi air dia dalam ni. Parit lama. Selup pun dalam ni. Bismillah. Gila, masuk dalam ni cuci. Cuci sampai separuh lah. Okay. Sana cuci, tu sana tak cuci, sini cuci balik. Ini kali ni cantik sikit air dia. Bismillah. Ada korban ni. Ya Allah, tak jadi apa. Tak buka lagi.